Ramai orang ingat satu company hanya perlu satu debtor control account. Sebenarnya tidak semestinya. Contohnya katakan company anda ada dua jenis bisnes yang berbeza. Satu adalah retail, satu lagi adalah wholesale. Kalau anda nak tengok jumlah hutang pelanggan retail dan wholesale secara berasingan dalam balance sheet, anda boleh gunakan dua debtor control yang berbeza. Pergi chart of account, asas trade debtor retail 300. Mari saya tunjuk anda macam mana create debtor control account bagi wholesale. Trade debtor wholesale. Sekarang saya sudah berjaya cipta lagi satu debtor control account. Okey, semasa anda pergi create invoice. Okey, asas anda create customer, kamu boleh pilih debtor control account wholesale. Wholesale customer. Send. Semasa create invoice. Okey, jadi pergi accounting report, balance sheet, inquiry, print report. Dengan cara ini, bila anda tengok balance sheet, anda boleh terus nampak berapa jumlah outstanding daripada customer retail dan berapa jumlah outstanding daripada customer wholesale.